Korang pernah tak terfikir, kadang-kadang satu perbuatan kecil boleh ubah hidup seseorang. Setiap malam, dia akan letakkan sebungkus nasi di bawah jambatan. Untuk siapa? Seorang lelaki gelandangan yang tidur di situ. Dia tak pernah tanya nama lelaki itu, tak pernah minta apa-apa balasan. Bagi dia, cukuplah dapat bantu sesama insan. Tapi satu malam tu, lelaki gelandangan tu tiba-tiba hilang. Esok, lusa, seminggu berlalu, masih tiada kabar berita. Sampailah minggu lepas, sebuah kereta mewah berhenti depan rumah dia. Dan korang tak akan percaya, lelaki gelandangan tu yang keluar, tapi kali ini dalam keadaan kemas dan bersih. Rupanya dia seorang hartawan yang hilang ingatan sebab kemalangan, dan sebungkus nasi yang diberi setiap malam tu dah bantu dia ingat balik siapa dirinya sebenar. Kadang-kadang kita tak perlu jadi orang hebat untuk buat perbezaan. Cuma perbuatan ikhlas yang kecil dah cukup untuk ubah hidup seseorang. Jom sama-sama buat kebaikan, walau sesiapa pun tak tahu, sebab Allah sentiasa melihat. Kalau korang suka dengan cerita ni, jangan lupa subscribe dan share dengan kawan-kawan ya.